Emas buat all time high lagi sekali. Dalam jangka masa sekejap je, rintangan lama dipecahkan dan harga melonjak ke paras baru. Apa sebab benda ni berlaku lagi? Hai guys, selamat datang ke Surat Academy dan nama saya Syam. Hari ni jom kita rangkaikan analisa untuk gold bagi minggu ini. Jom kita bongkarkan apa sebenarnya berlaku di pasaran dan ke mana emas akan pergi seterusnya. So, korang kena tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Ada beberapa sebab yang mendorong kenaikan emas sekarang ni. Reuters melaporkan emas memecah paras $4,100 akibat gabungan tekanan perang perdagangan US dan China serta harapan pemotongan kadar faedah oleh Fed. Hari tu kan dah reda pasal US China ni, tapi sekarang hangat balik lepas Trump umum China akan kena 100% tarif. Ini menyebabkan permintaan aset pelindung seperti emas meningkat. Lepas tu, pasaran juga bimbang dengan risiko daripada shutdown kerajaan US atau ketidakstabilan dasar yang memberi ketidakpastian keuangan. Hasil bond US juga turun dan kekal rendah dan ini menyebabkan kos peluang memegang aset yang tak ada faedah seperti emas menjadi lebih rendah dan menarik. So, dari segi data-data ni, pasaran emas masih lagi positif. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Sebelum ni, analisa saya ialah price akan tembus ke 3900 dan teruskan kenaikan. Dan Alhamdulillah, ianya telah pun berjaya berlaku. Kalau dari segi purata momentum, bagi gold adalah strong bullish. So, kita fokus je dengan kenaikan. Target terbaru saya ialah 4,300. Sekarang ada keberangkalian price akan buat correction dulu di kawasan 4103 dan 4033 sebelum meneruskan kenaikan. So dekat sinilah saya akan cari posisi untuk long. Atau mungkin dia terus je naik tanpa toleh belakang macam sebelum-sebelum ini. Apa-apa pun kita tunggu price action dan juga dari segi fundamental. Ini semua hanyalah keberangkalian. Firma besar seperti Bank of America juga telah menaikkan ramalan harga emas mereka ke $5,000 menjelang 2026. Kalau mengikut analisa saya untuk technical ni masih lagi positif. Kita tengok untuk jangkaan kehadapan ataupun hipotesis untuk market gold. Antara acara yang penting yang kita kena perhatikan ialah ucapan dan kenyataan Fed. Isyarat potongan atau tidak potong sangat penting untuk tentukan arah emas. Data inflasi dan data pekerjaan, bacaan lemah akan menyokong emas dan bacaan kuat boleh menahan kenaikan. Berita geopolitik, bila ada konflik atau ancaman, emas akan terus naik. Pelabur-pelabur juga ramai menyokong posisi emas disebabkan faktor fundamental sangat kuat. Jika data atau kenyataan Fed mendukung pada potongan kadar faedah, kemungkinan emas akan meneruskan pergerakan ke sasaran lebih tinggi ke $5,000. Dan correction pendek adalah normal. Kalau tak ada correction langsung, yang tu kita patut risau. So, mungkin peluang untuk beli pada correction akan muncul. Berdasarkan semua data-data ni, saya boleh rumuskan pasaran masih lagi bullish. Apa yang saya cari ialah masih sama sebelum ini, iaitu untuk long. Setakat ni dah hampir 2 bulan kita menang dekat gold ni. Ini pendapat saya lah untuk market gold sekarang. Pendapat korang pula macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ini boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma sahaja. Korang klik je link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.